dekat sirih Pinang, sirih dari Pulau Sumatera. Pemanis kata selamat datang. Allah bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Perak Sejahtera 2030. Salam anak baik lagi cerdik. Dan salam Nahwan Imtiaz. Majlis dengan penuh rasa hormat dan bangganya mengalu-alukan kehadiran yang dihormati dan diraihkan Puan Fauzia binti Zainuddin dan ahli keluarga, yang bersahabat Puan Haji Muhammad Suhaimi bin Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Raja Dr. Nazim Shah, yang bersahabat Barista Penolong-Penolong Kanan, Puan Razana binti Abdul Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Fazila binti Saleh, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Ustaz Zainal Abidin bin Masri, Penolong Kanan Kurikulum, Puan Nafisa binti Azmi, Penolong Kanan Tingkatan 6. Seterusnya, guru-guru dan para pelajar sekalian. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul di Dewan Tan Sri Ramli pada pagi yang penuh berkat dan damai ini untuk sama-sama meraihkan majlis Su'utul Kasih Setulus Budi persaraan Puan Fauzia binti Zainuddin, Guru Mata Pelajaran Sains dan Kimia, malah guru bagi subjek pendidikan seni visual. Lepas keliling pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menada, mohon berkat Yang Maha Esa. Hadirin yang dihormati sekalian, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir bin Hasim untuk menuntut bacaan Yasin dan kesyukuran. Majlis mempersilakan. Ikut. Ada lampi ke? Ada tamu tengok. Alam meja ni banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita dikumpulkan dalam satu majlis yang sangat hebat yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Suhaimi Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Nazim Shah, Melongkanan Tabiran, Farazana, Melongkanan Cikgu Fadilah, Melongkanan Kurikulum, Ustaz Zainal Abidin Masri, yang kita raihkan pada pagi ini, Cikgu Fauzia, guru-guru, seterusnya, dan mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama membacakan Yasin dan juga bacaan selamat sedikit, dan insyaAllah berkat pahala bacaan Yasin ini yang pertama kita hadiahkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kita hadiahkan, sedekahkan bacaan Yasin ini kepada arwah saudara mara kita, arwah ibu kita khususnya, arwah kita, arwah sahabat anda kita, arwah keluarga yang saya tak kenal dan tugas setakat yang kenal, kita sedekahkan bacaan Yasin ini kepada mereka semua insyaAllah. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa al-arwahi ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila al-din wa al-arwahi walina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم
عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكله في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فلو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم حول علينا في سقرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم طول أمورنا واصلح أجسادنا ووسع أرزاقنا وثبت أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحمد والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan daripada Wakil Pelajar Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah. Namun sebelum itu, marilah sama-sama kita menyaksikan tayangan video selingan terlebih dahulu. Di sini juga demokrasi
Kami wakil dari pelajar sarjana ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Fauziah di atas dorongan dan semangat mengajar kami semua. Kami doakan kepada Cikgu Fauziah semoga dipanjangkan umur dan sihat walafiat selalu. Selamat bersama Cikgu. Bye. Terima kasih atas tayangan video seminar telah disusun oleh pelajar puteri iaitu Nur Alia Nabila binti Nur Iskandar dan Nur Atia Ifa binti Samdri dari kelas 4 Sains. Dengan itu, majlis seterusnya mempersilakan wakil pelajar iaitu Saudari Nur Amira Husna binti Rosdi selaku penolong ketua umum untuk menyampaikan ucapan khas buat cikgu tersayang kita, Cikgu Fauziah binti Zainuddin. Dipersilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Suhaimi bin Ismail, Pengetua Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah, Puan Nazana binti Abdul Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Fazilah binti Haji Saleh, Penolong Kanan Hal Ehwal Nuril, Encik Zainal Abidin bin Masri, Penolong Kanan Kurikulum, Puan Nafisah binti Azmi, Penolong Kanan Tingkatan 6, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Syukur kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berada dalam majlis yang penuh barakah ini. Berdirinya saya di sini adalah mewakili semua pelajar sarjana ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Cikgu Fauziah yang telah menabur bakti mendidik kami tanpa mengira waktu dan jenuh. Cikgu, senyuman cikgu yang manis hingga menampakkan gigi cikgu yang tersusun rapi tidak akan kami lupa. Gaya pertuturan cikgu yang lemah lembut akan sentiasa kami teringat dalam fikiran. Teringat pada saya peristiwa semasa di tingkatan 1. Ketika saya bertanya tentang soalan sains yang agak pelik, cikgu ketawa sambil menjelaskan. Lalu, saya juga ketawa kerana keunikan ketawa cikgu. Saya yakin kami warga sarjana pasti akan merindui celoteh, gelak tawa dan senyuman manis cikgu. Sebagai penghias bicara akhir, kami warga sarjana akan sentiasa mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan Cikgu Fauziah sekeluarga. Cikgu, kami ingin memohon doa daripada cikgu untuk mendoakan kecemerlangan pelajar-pelajar sarjana, khususnya tingkatan 5 dalam menghadapi peperiksaan SPM. Akhir kata, saya mewakili pelajar-pelajar sarjana menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas segala kesalahan kami. Kami sayang cikgu dunia dan akhirat. Terima kasih cikgu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan itu tadi. Pergi ke kota membeli kasih, sayang saudara membuat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Sidang hadirin sekalian, seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berusaha Puan Razana binti Abdul Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran untuk menyampaikan ucapan bagi mewakili barisan guru dan kaki tangan Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua, Tuan Haji Muhammad Suhaimi bin Ismail, tolong guru-guru penolong kanan, Puan Fazlah bin Haji Syarif, penolong kanan Halaman Murid, Sarjana Abidin bin Masri, penolong kanan kurikulum, Puan Nafisah binti Azmi, penolong kanan tingkatan 6, guru-guru kanan, seterusnya guru-guru, Cikgu Fauziah yang diraikan pada hari ini, dan anak-anak didik yang dikasihi sekalian. Tak lupa juga untuk keluarga Cikgu Fauziah yang sudi hadir pada hari ini. Sebenarnya kalau ikut saya tak nak berucap, sebab saya tahu saya tak tahan. Kali pertama saya tolak masa Cikgu Tazari hari itu, kami hantar Ustaz Zainal, sebab kami tahu Ustaz Zainal kental. Tapi kali ni saya tak boleh tolak. Pengetua minta saya ikut yang naik. Jadi saya dah cuba tahan air mata untuk tak nak mengitis lah. Bukan tak sedih, tapi cuba kontrol jugalah kan. Okey, mungkin ucapan saya santai je kalau saya tak nak formal. Saya kenal Cikgu Fauziah tahun 2002. Saya masuk sarjana tahun 2000. 10-2000 saya masuk sarjana. Cikgu Fauziah masuk tahun 2002. Walaupun dia masuk lambat, dia lah saya boleh katakan Cikgu Fauziah ni mentor saya. Dalam kita kata dalam meneruskan tugas sebagai pendidik. Banyak yang saya belajar daripada Cikgu Fauziah. Semangat, cara kerja, cara nak menghadapi berbagai kelainan anak-anak dan juga rakan-rakan sekerja. Dan Cikgu Fauziah antara orang yang kuat, menguatkan hati saya untuk duduk sebagai fikir pentadbiran. Banyak nasihat yang Cikgu Fauziah yang menyebabkan saya kentalkan hati saya. Dah hampir 5 tahun saya pegang jawatan ini. Okey, tanggal 28 Mei 2025 maka tamatlah sudah perkhidmatan seorang guru yang sangat rajin, berdedikasi dan komited dengan tugasnya. Dan tak lain tak bukan beliau ialah Puan Fauziah binti Zainuddin. Meskipun tempoh perkhidmatan beliau di sarjana menjangkau hampir 23 tahun. Di sarjana sahaja 23 tahun. Meninggalkan kesan yang abadi khasnya kepada anak-anak didik dan seluruh warga sarjana. Sarjana kehilangan seorang lagi guru yang sangat berdedikasi, komited, lemah lembut. Lemah lembut ni kita tak dapat menafikan lah. Tadi ucapan daripada pelajar pun telah membuktikan Cikgu Fauziah ni seorang yang lemah lembut dan penyayang dengan anak-anak murid. Tanpa penat dan jemu, beliau menabur bakti selama 23 tahun di bumi sarjana dan 38 tahun dalam perkhidmatan pendidikan. Sebelum Cikgu Fauziah berkhidmat di sarjana, Cikgu Fauziah pernah berkhidmat di Sekolah Menengah Raja Perempuan Takyah dan saya rasa Sekolah Menengah Perempuan Ipoh, kalau tak silap saya lah. Jadi di sarjana 23 tahun, dalam bidang perkhidmatan 38 tahun. Satu jangka waktu yang sangat lama lah. Jadi pada tanggal 28 Mei 2025 adalah tarikh pemisah antara beliau dengan kerjayaan sebagai guru lantaran faktor persaraan. Saya ingin memperdengarkan beberapa rangkap pantun sebagai baik-baik kenangan untuk Cikgu Fauziah untuk mengakhiri ucapan saya. Jadi saya sediakan 6 pantun khas untuk Cikgu Fauziah. Pergi tuan semak siratan, ukur tali nampak serupa. Pergi tuan semarak ingatan, luhur budi tidak dilupa. Tuai padi tinggal jerami, mega petang amat redup. Dunia persaraan puan alami, moga tenang nikmati hidup. Pelangi muncul jarang sekali, indah sungguh berwarna-warni. Jasamu wahai guru besar sekali,
tidak terbalas walau seinci. Naik pedati, pergi bertapa, meredah pepohon, jalan beriringan. Jasa dan bakti tidak dilupa, 1000 tahun jadi kenangan. Pohon mempelang, lebat berbuah, gugur sebiji di tepi tangga. Kita bertemu, akhirnya berpisah, diizin Allah berjumpa jua. Kereta selisih di Kuala Kedah, jalan sehala ke hujung jeti. Terima kasih ucapan terindah atas segala jasa dan bakti. Saya wakil daripada pihak pengurusan, pentadbiran dan guru-guru dan juga AKP ingin merakamkan sekali penghargaan dan terima kasih buat Cikgu Fauziah yang akan bersara wajib setelah menabur jasa bakti dalam dunia pendidikan selama lebih kurang 38 tahun dan T sarjana 23 tahun. Semoga Allah memberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan ketenangan buat Cikgu Fauziah sampai bila-bila. Saya ucapkan selamat bersara, jasamu akan tetap dikenang, dan saya bagi pihak sekolah, mewakili pihak sekolah, seluruh warga sarjana ingin memohon maaf jika selama 23 tahun Cikgu Fauziah berkhidmat bersama-sama kami ada melakukan salah dan silap. Perkara yang paling saya tak boleh lupa kalau saya tengok Cikgu Fauziah, kek butter dengan kek apple tetap dalam kenangan, kek yang paling sedap di sarjana. Okey, saya situ sahaja kot. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Puan Nazama binti Abdul Rahman atas ucapan beliau sebentar tadi. Lembut bicara menjelasa bagaikan emak mudah berkata, fluent in English sopan sentiasa, cikgu tetap di hati selamanya. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan, iaitu mendengar bingkisan kata daripada yang diraikan. Dengan penuh rasa kasih dan sayang, pihak majlis mempersilakan yang diraikan Puan Fauziah binti Zainuddin bagi meneruskan untayan kata kandungan wacana salam perpisahan buat kenang-kenangan insan yang bakal ditinggalkannya. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih. Terima Dewan Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua Tuan Haji Muhammad Sani bin Ismail, kemudian PK Pentadbiran Puan Zana bin Abdul Rahman, PKM Puan Badillah Haji Saleh, kemudian PK Core Curriculum Ustaz Zainal Abidin, kemudian PK Staff Ustazah Nafisah Azmi, Dr. Bidang, guru-guru yang dikasihi, staf sokongan dan para pelajar yang cikgu sayangi serta hadirin sekalian. Pertama sekali, cikgu ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas majlis yang diadakan sempena bersama cikgu hari ini. Cikgu amat terharu dengan sambutan yang mesra dan penuh kasih sayang ini.
Cikgu pun tak duga lah ada macam ni. So cikgu pun memang ada request ya. Sikit cerita sikit. Ada request setiap tuan pengetua. Tak payahlah buat. Sebab cikgu rasa tak ada apa biasa sangat kat sekolah ni. Cikgu hanya biasa-biasa je ya. Ada yang cikgu yang lebih hebat lagi. Cuma lama je kerja. Selama lebih 30 tahun saya berkhidmat di dunia pendidikan. Banyak kenangan pahit manis yang telah saya lalui. Bidang perguruan bukan sekadar kerjaya, tetapi satu amanah dan tanggungjawab besar dalam bentuk generasi masa hadapan. Cikgu bersyukur kerana diberi peluang mendidik dan bimbing ramai pelajar yang kini telah berjaya dalam pelbagai bidang. Cikgu ingin menaikkan perhargaan kepada terutama pada Tuan Pengetua, pada IK Pentadbiran Puan Razana, IKM Cikgu Fadila, Ketua Ketua Bidang, terutama Cikgu Nabila. Terima kasih ya. Sebab beri sokongan dan banyak bantu. Selalu dia dokumen tak siap, Cikgu Nabila selalu siapkan. Maafkan. Banyak beri sokongan, bimbing ya. Dia dah marulah orang tua kan tak tahu bab apa ni IT ni. Jadi itulah banyak Cikgu Nabil ya. Cikgu Razana, Cikgu Fadila banyak bantu dan beri sokongan. Hanya Allah yang membalasnya. Dan juga kawan-kawan cikgu yang sama ni. Tuan-tuan Zambatul mana? Alah kan. Ni kawan cikgu sejak tahun 2003. Terus rapat. Terus jadi kawan apa ni, bestie ke? Apa ni, apa ni? Allahu Akbar. Orang kata susah senang sama. Kari apa ni? Selalu bergerak senda sama, kongsi sama-sama. Jadi akan doakan Ustaz Zambatul dengan saksi bahagia sampai ke jannah. Diorang straight couple. Saya selalu Ustaz Zambatul. Dia penulisan yang baik, cakap berlembut, tak pernah marah. Kalau ada pun sabar je. Kemudian Cikgu Linda, jaga kesihatan Linda ya. Jangan sesedih tahu. Cikgu mana tu? Cikgu Azimah yang sesedih. Yang kita cikgu hardworking ni ya. Jaga kesihatan. Cikgu lain semua cikgu lah. Orang kata semua sangat membantu, memberi sokongan, semua kawan baik. Minta maaf lah jika ada salah silap ya. Jadi selama dekat sini mesti ada yang tidak sependapat. So kita ni manusia, kadang-kadang sebab kita lain budaya, lain keluarga, lain pendapat, tambah dalam kata golongan sini berusia. Jadi banyak beza. Jadi minta maaf lah perbezaan ni menyebabkan terasa kecil hati. Tapi bukanlah niat untuk orang kata nak bawa keburukan. Kadang-kadang bila orang tu ni lebih banyak macam, kadang-kadang dia tak outspoken, tapi lebih pada nasihat lah. Dia minta maaf semua. Dan juga pada anak-anak murid cikgu. Cikgu minta maaf ya. Sama cikgu mengajar, mungkin ada sangat banyak kurang. Kadang-kadang tu masih lambat. Dan masih lambat tu cepat pula. Kadang-kadang tu cakap membebel je, outspoken, dia minta maaf. Tapi bukanlah niat cikgu untuk kata nak menjatuhkan kamu, nak downkan kamu. Kalian tak menyampaikan ilmu dan juga bimbing dan didik kamu supaya lebih baik lagi untuk masa yang akan datang, insya-Allah. Akhir kata, tidak lupa juga kepada pelbagai. Okay, jadi kehadiran anak-anak cikgu ni sekalian menceriakan hari cikgu sebagai guru, ya. So cikgu enjoy mengajar. Kamu suka tak cikgu mengajar? Ya,
ke? Okey, akhir kata cikgu mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan sepanjang perkhidmatan cikgu. Doakan cikgu terus sihat dan bahagia dalam fasa depan yang baru ni. Di sebelum cikgu nak akhir, cikgu tak tahu dia nak cakap apa, ada sikit lah. Okey, apakah beza kamu dengan cicak? Okey ya, cicak tu melekat di dinding. Kamu semua melekat di hati cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan yang tulus membawa makna yang kudus buat kita semua. Majlis merakamkan sepenuh penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang diraikan iaitu Puan Fauziah binti Zainuddin atas ucapan sebentar tadi. Duhai cikgu, jasamu pasti kami abadikan, ajarmu pasti kami tidak lupakan, teguranmu tidak mengobatkan. Jasamu begitu luas, tak mampu diukur. Namun perpisahan di medan ini perlu kami akur. Seterusnya, mari kita saksikan video khas yang disuntingkan oleh Ustaz Ihsan Dirifai dengan tajuknya Terima Kasih Cikgu. AI ke betul? Aku ya kau juga jangan mengerti. Kamu yang hatiku dan sayang aku lupa merasakan tanpa tahu mengapa. Ku tahu inilah cinta. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang. Cinta karena cinta, jangan tanya kau mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati yang jiwa bicara.
Kebaya batik berwarna merah bertambah seri batu permata. Untaian kata selesai sudah. Persembahan pelajar menyusul pula. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita beranjak ke acara seterusnya, marilah kita saksikan persembahan daripada wakil pelajar iaitu Saudara Adam Hakimi, Ilyas Fahmi dan Hafiz Iftihar. Silakan. Sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Cikgu, kami akan sentiasa merindukan senyuman cikgu. Teruskan senyum ya cikgu, sebab senyuman cikgu itu mampu meneraikan resah kami. Jom kita nyanyikan lagu ini sama-sama untuk Cikgu Fauziah yang tercinta. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, akan tiada bertemu, akan berpisah. Allah akan berakhir, demikian tergerak, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Cikgu Fauziah, kenangan denganmu tidak dapat kulupakan sepanjang hayat hidupku. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Cikgu Fauziah.
tidak pernah berhenti sehingga berjaya melahirkan insan yang berguna. Terima kasih ya cikgu. Selamat bersara. Nikmatilah saat bahagia bersama keluarga tercinta. Biru Indonesia cikgu. Terima kasih diucapkan atas persembahan itu tadi. Mulai pagi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Patah tumbuh hilang berganti, namun tak sama puannya ini. Tak mungkin ada galang ganti, kenangan manis kekal abadi. Selamat tinggal 1000 karena datang dan pergi berbagai wajah, bercampur gembira, bersisir gundah, bergema didikan, beralas madah. Selamat tinggal sebuah tempat bernama sekolah, kini rutinku bakal beralih arah. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai tanda penghargaan atas perkhidmatan yang diraikan, majlis menjemput yang berusaha Tuan Haji Muhammad Suhaili bin Ismail diiringi oleh Puan Razana binti Abdul Rahman untuk menyampaikan watikah persaraan kepada yang diraikan Puan Fauziah binti Zainuddin. Majlis dengan segala hormatnya turut mempersilakan para pentadbir mengiringi yang diraikan iaitu Puan Fauziah binti Zainuddin bagi menerima watikah persaraan sebagai tanda penghargaan sepanjang perkhidmatan beliau. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya serahkan wakaf persaraan, saya nak cerita apa yang Puan Fauziah dah cerita sikit awal-awal. Awal-awal kemasukan waktu saya lebih kurang macam tu lah tu. Kurang macam tu. Puan Fauziah, guru yang kaya dengan pengalaman, dengan lemah lembut, masuk menemui saya di bilik penuntut. Kita izin untuk duduk dan berkongsi rasa. Betul-betul saya nak cerita sikit dan memulakan bicara. Minta bantuan daripada kamu. Saya akan bersara pada Dr. Lafaz. Ini Dr. ini saya nak minta pada kamu semua
Dan domain kecil saya merasakan dengan kata-kata lembut itu berulang-ulang kali. Dan ketika itu saya dan Cikgu Fauziah saja dalam video kurang lebih 15 minit dia membujuk saya. Tapi kalau baca Yasin, doa selamat, tak apa. Di hujung nego, di hujung nego. Okay. Saya hanya sebut kepada Puan Fauziah kerana ini permintaan daripada Cikgu, saya akan pertimbangkan sesuatu apa yang itu berlaku saya akan putuskan mana yang terbaik itu. Dan Puan Fauziah meminta izin keluar dan meneruskan kerja tugas-tugas yang ada. Apa lama sekali saya terus panggil komisi KJKT dan saya bagi tahu saya nak caranya A, B, C, D yang kita berkuasa yang terbaik, tersimpan, dikendalikan oleh bahasa. Yang itu yang saya sebut kepada Universiti DKT dan berlaku yang kita sedang saksikan sekarang. Saya dah sebut apa yang ada nurani hati saya dan seisi keluarga. Saya ucapkan terima kasih dan anda mempunyai ibu yang hebat, guru yang hebat. Pada saya tak cakap, saya tadi Puan Razana bercakap, saya ni kan keluar air mati gantang ya. Tahu. Ini pun berkaca. Minta maaf. Okey, dia tak boleh lama-lama, dia kena kerja. Saya akan bacakan surat penghargaan Kerajaan Malaysia. Puan Fauziah binti Zainuddin mengambil sempena persahabatan pada 29 Mei 2025 daripada perkhidmatan kerajaan. Saya bagi pihak kerajaan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas perkhidmatan cemerlang yang telah ditumpangkan sekian lama kepada kerajaan dan negara. Saya berdoa semoga Puan sentiasa sihat dan sejahtera sepanjang tempoh persaraan kelak. Tanda tangan Encik Safwan bin Haji Rarai, Pengarah Pendidikan Negeri Perak, tarikh 15 April 2025.
Seterusnya, majlis dengan berbesar hati menjemput ahli keluarga yang diraikan ditunai ke pentas bagi bersama-sama meneruskan acara memotong bulu kuning sebagai tanda kesyukuran. Majlis mempersilakan. Ribuan terima kasih diucapkan kepada ahli keluarga dan kajian ini PKP atas sempurnaan acara memotong kulit kuning itu tadi. Mereka juga merupakan tulang belakang dan menjadi nadi dalam perjalanan hidup sebagai andakda kepada bondanya seorang pendidik. Diminta para pentadbir dan Puan tetap berada di atas pentas untuk acara seterusnya. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kita beralih kepada acara penyampaian hadiah tanda kenang-kenangan yang abadi, tanda kasih tidak bersepi agar ingatan tak luput di hati kepada yang diraikan. Penyampaian hadiah ini akan dimulakan dengan penyampaian hadiah daripada wakil pelajar diikuti oleh wakil guru mengikut ketua bidang dan hadiah jawatan kuasa sekolah. Dengan ini, majlis mempersilakan. Diminta wakil murid tingkatan 1, Akil Warhati bin Asifah. Nazmi Ishraf Aziz bin Nazmi. Diikuti dengan Haifah Nazhah binti Muhammad Aizin. Tingkatan 3 Malik Hudai bin Muhammad Fahmi.
Tingkatan 4 Azman Haziq bin Habizul Hilmi. Diikuti Nio Ahmad Muayyad bin Khairul Hilmi. Seterusnya Ainul Wadiah binti Anzai. Tingkatan 2 Abdullah bin Azmi Bashar. Diikuti oleh Adriana Sofia binti Al-Fadil. Tingkatan 6 Najmuddin bin Ahmad Faizan. Seterusnya anggota Kaki Tangan Pelaksana Puan Syakirah binti Syarudin. Seterusnya Koperasi Puan Puteri Nur Aisyah binti Sultan Muhammad Hafiz. Seterusnya, Penat Guru dan Kaki Tangan Ustaz Muhammad Nazim bin Ad dan Ustaz Muhammad Hanif bin Khairul Hilmi. Seterusnya, Unit Pembinaan Kausing Puan Hanifah binti Heri. Seterusnya, Bidang Teknik dan Vokasional Puan Jahatut binti Ahmad Zandi. Seterusnya, Bidang Pendidikan Islam Puan Nisbah binti Sayyidri.
Seterusnya, bidang kemanusiaan Puan Nur Rosalia di Salama. Seterusnya, bidang bahasa Ustaz Syahri bin Abdul Wahid. Seterusnya, bidang sains dan matematik Puan Nahdlatul Husna binti Abdul Hakim. Puan Yasmin Abdul Hamid dan Nur Ajina binti Muhammad Fahid. Tuan Haji Ahmad Ghazali dengan Mahir disampaikan oleh Ustazah Hamzah. Seterusnya, unit Kuala Kurikulum Encik Zainal Habibie bin Masud. Seterusnya, unit Ham dan Pasal Bukit Saleh.
seterusnya, perangkaian pentadbiran Puan Razana binti Abdul Rahman. Dipersilakan Tuan Pengetua Tuan Haji Muhammad Syahrini bin Ismail. Majlis mengucapkan terima kasih atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Dipersilakan Puan Fauziah binti Zainuddin untuk keberanian yang indah ditata hias oleh ahli jawatan kuasa persiapan pentas, dan dipersilakan salah seorang anak dia tampil ke pentas bagi menemani bonda di pelaminan. Terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Pengetua dan barisan pentadbir. Bumi melati harum mewangi, tumbuh subur di tepi perigi. Hadiah ini tak sebab diberi, namun ikhlas dari lubuk hati. Tanah okey di tepi ramai, disiram pagi berseri-seri. Selamat pesara Cikgu Kumpul Rumai, jasamu berkah dalam memori. Para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita menyaksikan tayangan video monitor segera disediakan. Sebalik sesuai dan sentiasa bersemangat untuk suara yang lembut, dan kisah seorang lisensi bank pun menjadi tulang sekolah. Beliau ialah Cikgu Fauziah binti Zainuddin. Beliau dilahirkan pada 29 Mei 1965 bertempat di Kampung Perak. Beliau telah berumur 50 tahun. Cikgu Fauziah memulakan langkah akademiknya di Sekolah Rendah Balai Selain Perak dan meneruskan pendidikannya di Sekolah Menengah Iskandar Shah. Beliau kemudiannya menyambung pengajiannya di peringkat yang lebih tinggi, iaitu di Universiti Pendidikan Serta Negeri. Di luar pendidikan, beliau seorang yang merendah diri dan mudah didekati. Hobi beliau ialah menanam pokok bunga orkid dan membaca buku. Selama lebih 30 tahun, beliau menjadikan makmal sebagai pentas ilmu, tempat murid-murid belajar bukan sahaja teori tetapi eksperimen yang membuka mata dan indera. Beliau adalah arkitek indah dan pendidik rasa ingin tahu, terutamanya dalam bidang yang ramai menganggapnya sukar, iaitu kimia dan sains. Kimia bagi beliau bukan sekadar subjek untuk lulus pemeriksaan, tetapi sebagai pintu untuk memahami dunia. Beliau telah membimbing beribu murid membuka pintu itu dengan yakin. Kini, beliau akan melabuhkan kiranya di pentas ilmu itu kerana beliau akan bersaraf pada ketulakan di 2025. Sebelum melangkah pergi, ada pesanan terakhir dari hati seorang guru kepada anak muridnya, iaitu
Buat anak-anak didik cikgu dikasihi. Kali ini, cikgu menangkap putih bukan kerana tidak sayang, tetapi kerana sudah tiba masa untuk memberi ruang kepada langkah yang baru. Namun, sikap penanam bersama kalian akan terus hidup dalam hati cikgu. Doa cikgu akan sentiasa melindungi dan mendampingi. Tidak lupa juga pada rakan-rakan semua. Perpisahan ini bukanlah suatu yang mudah. Hari ini kita bukan hanya berpisah dari sebuah pekerja, tetapi dari sebuah keluarga. Keluarga yang selama ini menjadi dekat kita berproses suka duka, Allah datang secara memang menunjukkan dengan cara. Kamu bukan secara rasa sejak, tetapi kamulah waktu tempat bersada di kala lelah, suara dan menyokong di kala goyah, dan sahabat yang sentiasa menunggu tanpa berbicara. Ini langkahku akan berani arah. Terima kasih atas segala kenangan, cucu ajaran dan semangat yang tak berhenti. Persahabatan ini tidak akan berhenti masa, tetapi ianya akan terus hidup dengan dan terjadi. Semoga kita bertemu lagi di ruang dan waktu berbeza dengan hati yang tetap saling ingat. Selamat tinggal keluarga. Selamat bersama kepada Cikgu Fauzia. Semoga berbahagia menjaya. Selamat berhenti banyak. Cikgu Fauzia seorang yang sangat berdedikasi, bermotivasi serta memberi inspirasi. Selamat bersara Kak Fauzia. Assalamualaikum Kak Fauzia. Selamat menikmati hari persarahan dan hari terakhir sebagai bidang awal. Semoga sehat selalu dan berbahagia bersama keluarga. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara. Okey, semoga kepada lebih happy, lebih ceria selepas ini bersama anak-anak dan cucu. Kak Fauzia dan kepada saya, kalau Kak Fauzia masuk surga nanti, akhir saya sekali. Saya rindu lagi nak berbual Kak Fauzia masa dia kena masa kita bapa di dunia dulu. Dan kita dapat sambung ni akan nanti Kak Fauzia di syurga nanti dengan lupakan saya. I miss you. Assalamualaikum. Kita mudah saya selesai. Selamat bersara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bersara kepada Cikgu Fauzia. Semoga sihat, bahagia, jaga diri. Ucapkan terima kasihlah. Semoga berbahagia di akhirat. Bye. Andaikan tiada bertemu, akan berpisah. Walau kini bersama diri, semoga kita bertemu. Demikianlah kali tayangan monitor kenangan yang memaparkan sisi pribadi dan perjalanan kerjanya sebagai seorang pendidik tentang insan yang kita raikan pada hari ini. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas tayangan monitor sebentar tadi. Untuk makluman hari ini, video berkenaan merupakan hasil susunan daripada Cik Siti Syairunisa PhD Salim. Arah pasang, arah surutnya.
ada pangkal, ada ujungnya. Ada hulu, ada hilirnya. Ada pertemuan, ada perpisahannya. Ada hilang, ada gantinya. Ada awal, ada akhirnya. Para hadirin sekalian, kita telah pun berada pada penghujung acara. Dengan berakhirnya acara penyampaian hadiah itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang diraikan kerana sudi bersama kita pada hari penuh bermakna ini. Dan kami semua mendoakan agar yang diraikan bertambah ceria dan bahagia dalam kehidupan seharian. Majlis turut merakamkan ucapan terima kasih, daun keladi, terima kasih menjunjung budi kepada hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa bersama-sama memeriahkan majlis seutai kasih setulus budi persaraan buat Tuan Fauziah Zainuddin. Diminta para guru dan pelajar kekal berada dalam dewan untuk sesi fotografi sebagai tanda kenang-kenangan bersama Cikgu Fauziah Zainuddin. Sesi bergambar dimulai dengan para pentadbir, seterusnya guru-guru bidang sains dan matematik, seterusnya guru-guru lelaki, guru-guru perempuan, guru-guru lelaki dan perempuan, murid tingkatan 6 hingga tingkatan 1. Untuk maklumat semua, selesai sesi bergambar, kita akan adakan acara lambaian kasih atau send off kepada Cikgu Fauziah Zainuddin sebagai unit perpisahan. Akhir sekali, perhatian kepada para pelajar, kalian boleh bergerak meninggalkan dewan setelah selesai sesi bergambar untuk berada di posisi yang telah diatur oleh guru. Selesai acara lambaian kasih atau send off nanti, para pelajar boleh ke dewan makan, manakala para pentadbir, Cikgu Fauziah, jemputan dan para guru dijemput ke bilik jamuan bagi menikmati juadah yang disediakan. Terima kasih. Untuk kesempatan ini juga, kami ingin memohon ribuan kemaafan anda yang ada salah dan silap sepanjang kami mengajarkan majlis ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang pertama Cikgu Fauziah bersama para pentadbir. Barisan penolong kanan dan guru-guru kanan bertiga. Silakan.
Yang strategi untuk